Selamat pagi YouTube. FZ150i version 3 ni saya dah toggle kan. Minyak enjin dah drain, masih drain tu. Lama dah saya drain, saya buka dalam 5 hari kot saya dah drain. Saya order dia punya cap bawah tu. Dah dapat. Tapi saya tak pasang lagi lah. Pasal nanti saya nak buka cover belah kanan dan belah kiri. Dia punya nak check magnet dan clutch. Mungkin tengoklah apa lagi yang boleh buat belah kiri kanan tu. Dan atas ni saya togglekan, saya remove dia injector, tangki semua, air filter kita nak tengok masih keadaan elok, tapi bila alang-alang kita dah buka ni elok kita tukar je. Tak tahu lah sama ada saya nak guna yang washable ataupun yang biasa punya. Oleh kerana taruh yang biasa pun tak ada masalah, boleh saja. Racing ni tak perlulah, pasal saya gunakan motor ni hanya untuk jalan adventure, jadi tak berapa kritikal lah untuk high performance. Fork, insyaAllah fork saya nak servis hari ni. Dan bearing cone saya dah dapat. Saya beli Tobaki punya bearing cone. Dan fork saya nak tukar seal lah, tapi tengok tak ada bocor, tak ada apa. So still taklah, kata orang, satu keperluan untuk tukar terus ya. Cuma bearing cone yang mungkin saya nak check, saya dah beli yang Tobaki punya, mungkin saya tukar lah. Handlebar saya belum dapat lagi, saya order di Indon yang tinggi sikit. Itu pun saya akan tukar lah handlebar ni, pasal untuk keselesaan tak sakit badan nanti. Lain-lain saya tengok, saya dah check motosikal ni, tak ada nampak apa-apa masalah. Wiring semua okey. Coil ni masih original. Jadi kalau kita original coil, kita jangan usik lah. Ini bawah ni injector, saya ada, mana ke dia? Ni injector. Saya dah cabut injector, saya tutup ni. Saya dah dapat, nanti saya pasang lah. Saya beli overhaul gasket. Walaupun kita tak overhaul, beli overhaul gasket pasal dia akan bagi semua. Kalau kita beli individual, mahal nanti. Saya cakap saya nak buka belah kiri ni, nak check coil magnet dia. Bateri hari tu saya baru tukar. Rectifier ni pun nampak macam original, cantik lagi. Ini saya akan check. Ni saya akan buka ni. Tapi apa pun saya nak buat front end dulu. Dia punya bearing ni. Dan cone bearing dengan fork. Tengoklah. Bila kita buka fork tu, kita akan buka tayar depan semua, kita akan check lah front end lah, total front end. Sebab handlebar ni saya akan tukar, masih tak dapat lagi. Saya order di Shopee, Indon. Dan handlebar ni murah lah, handlebar ni dalam RM19. Selalu saya cari yang free shipping ataupun self collect lah. Rumah saya berdekatan dengan tempat self collect. Terlampau dekat, jadi elok self collect, jadi jimat duit kan. Jadi selagi yang kita boleh jimat duit, kita jimat duit lah. Rear brake ni mungkin saya nak kena buat flushing lah, tukar minyak dia. Depan hari tu sebab saya dah tukar dia punya hose, jadi saya dah tukar minyak brake dia. Cuma kalau saya buat handlebar lagi panjang nanti, kemungkinan hose tak sampai. Saya ada hose yang satu lagi boleh saya gunakan. Apa pun tengoklah. Wiring saya seboleh-bolehnya saya tak nak usik. Cuma kalau saya nak usik pun, saya nak letak USB charger, itu pun tak kritikal. Kalau boleh saya nak letak USB charger dalam ni. Boleh saya letak power bank ke apa-apa, ataupun bila saya travel saya gunakan MiFi tu, yang wifi pakai bateri tu, dalam ni boleh letak. Macam-macam lah. Ini semua perancangan yang tak berapa penting. Yang penting saya nak buat motosikal ni bagi dia tahan dan selesa untuk perjalanan jarak jauh. Rack belakang ni saya dah buka dulu, nanti saya pasang balik. Saya akan pasang rack yang sama, pasal box pun saya ada, macam motosikal-motosikal lain ni box saya ada.
Saya akan gunakan box yang sama dan rak yang sama lah. Lampu saya dah beli, lampu depan saya dah beli HS1 ya. Pasal motosikal ni pakai H4 dan saya beli HS1. Beza HS1 dengan H4 rating ya. Sebab kalau HS1 lebih kurang 5 ke 6 watt saja. Kalau H4 dia boleh sampai 35 ke 55 watt. Jadi kalau motosikal tu kita nak jimat power, nak tahankan rectifier dan coil, kita tukarkan lampu kepada rating yang lagi rendah. Jadi HS1 tu dia buat khas untuk low power, tapi dia punya kecerahan tu acceptable dan boleh untuk motosikal, tak ada masalah. Jadi lebih, pasal dia pakai power lebih kurang 10% saja ataupun 15% daripada H4. Jadi sebaik-baiknya pakai H1 lah untuk motosikal. Jadi kita punya rectifier dan coil akan tahan lebih lama lah. Nampak. Saya belum buka coil ni, saya tak tahu sama ada coil ni coil asal atau tidak. Tapi coil ni coil untuk fuel coil ni. Tapi ignition coil ni, plug coil nampak macam yang lama lah. Itu saja. Nanti kita sambung sikit. Petang sikit nanti saya akan sambung video ni untuk saya buat bila saya dah cabutkan bahagian triple clamp ni dengan fork. Okey YouTube, itu penerangan ringkas apa yang saya nak buat motosikal hari ni. Dan minta-mintanya sempat lah pasal banyak sangat hal minggu ni. Saya ada hal hari ni. Jadi ni kejap lagi saya nak keluar dan balik lebih kurang petang ke kan, dalam pukul 3 baru saya boleh buat front end. Sepatutnya sekejap je lah front end tu. Saya dah pernah buat beberapa jenis motosikal punya absorber depan, shock depan. Jadi saya rasa motor ni pun sama je lah dengan motor-motor lain. Okey YouTube. Terima kasih. Bye-bye.